Assalamualaikum guys. Hari ni kita nak buka hadiah daripada Mami Hana. Mami Hana ada bagi hadiah untuk Umar. Terima kasih Mami Hana. So kita akan buka yang pertama. Sebelum tu kita akan baca kad daripada Mami Hana. Mami Hana ada bagi kad. Kita akan baca. Umar, with love and appreciation, we have a special gift for you. Terima kasih Mami Hana. From Mami Hana. Dah tulis dah kat sini. From Mami Hana. So kita akan buka hadiah pertama yang Mami Hana bagi kat Umar. Sebab ada banyak lagi ni dekat dalam box ni. Dengar. Besar box je Okay, so jom kita buka. Okay, mantap. So kita akan keluarkan hadiah yang Mami Hana bagi kat Umar. 1, 2, 3. Tada! Wow, tengok ni guys. Inilah jenis baru yang Mami Hana buat. Mami Hana ada keluarkan jenis baru. Ada pencil box semua kan. Sekarang versi Dragon pula. Sebelum Ninja. Ada apa lagi macam-macam lah. Kita buka plastik dulu. Terima kasih Mami Hana. Banyak hebat Allah. Ni dia. So mari kita buka. 1, 2, 3. Tada! Allah. Mau masuk kat sini ke? Kat sini terus. Mengingatkan dia ada macam kita buka macam ni ke? Uish, guys, ada sudu sekali. Mami Hana ada bagi sudu sekali guys. Korang tengok ni guys. Kita boleh buka di sini. Mak baru nak buka dari dalam. Dia punya salah. Kita boleh buka daripada sini. 1, 2, 3. Allah, ketatnya. Tada! Allah. Sudu dia mengingatkan sudu plastik biasa. Rupanya sudu Mami Hana. Tengok ada tulisan Mami Hana. Mami Hana. Jom kita makan. Wah, korang tengoklah design dia cantiknya dengan dragon ni. Kita boleh buka tutup je. Kalau nak letak sudu garfu tak kisah. Semua boleh. Kecuali yang besi tu lah. Besi merasa tak muat. Tak muat kot. Merasa muat. Kontra yang nanti. Korang tengok ni guys. Dia punya tu cantik. Dia ada satu je bekas. So kita tak boleh nak letak sos. Okay, so kita akan buka next product. Kita masukkan dulu. Bye-bye hadiah. Bye-bye hadiah pertama. Hadiah pertama Umar. Kita akan letak dulu. So bye-bye hadiah pertama. Ni hadiah pertama yang Mami Hana bagilah. Terima kasih Mami Hana. So kita akan buka hadiah kedua. Kita akan letak tu. 1, 2, 3. Wow, guys tu ni design dragon juga. Tapi ni korang tengok ni, berkilat cantik tu. Banyaknya stiker Mami Hana letak. Kita cabut ni dulu. Okay dah, letak tepi. So Allah. Kita buka. 1, 2, 3. Tada! Akis-akis ni tak ada papam-papam tu. Umar nak create Umar punya. Tada! Macam tu. Suara kecil. Tada! Betul ni. Besi boleh tahan sejuk. Kalau kita letak air sejuk ke apa, dia tak akan panas. Dia tak akan jadi suam. Tengok ni sebab dia besi. Besi ni ada habuk dalam dia. Ada habuk dalam dia. Habuk. Tengok ni. Kita boleh buka macam ni. Oh, mainkan tarik. Ni macam special guys. Kita pusing. Lepas tu kita boleh buka. Ataupun kita boleh buka macam ni je. Tengok ni. Dia ada dua cara nak buka. Dia ada satu cara nak buka. Mula-mula ni kan kalau korang tengok kan dia tak boleh nak buka kan. Kita kena pusing dulu bagi longgar. Tak apa, korang pusing je sampai habis. Dia tak akan jatuh. Lepas tu korang tarik. Ni, buat pusing banyak kali pun tak jadi apa-apa. Lepas tu korang tarik. Ingatkan macam mana tadi. Sebab Umar macam terkejut. Kenapa tak boleh buka? Dah sebaik Umar itu pusing ni. So kita pergi ke next product. Ni pula besi. Bukan macam botol biasa tu. Bukan plastik tu. Ni besi ya guys. Kan ni. Dalam dia. Umar teringin nak letak air. Nanti Umar letaklah air kat dalam ni. Umar nak tengok boleh tahan sejuk ke tak. Umar rasa macam boleh je. So kita pergi ke next product. Next product apa? Dia kat dalam kotak. Kita ambil random. Dragon juga guys. Ni bekal dragon. Wow, korang tengok ni. Dia punya apa nama dia? Zip pun dragon. Ni pula soft ya guys. Dia macam macam kulit dragon terus. Merasa tu macam kulit dragon. Walaupun memang tak tahu. Memang tahu dragon tak wujud pun. Tapi dia punya tu rasa macam kita pegang benda, kita pegang ular lah macam tu. Aduh, kita cabut dulu. Mami Hana letak sini. So kita akan buka. Kita buka belah mana dulu? Okay, sini. 1, 2, 3. Tada! Allah, tak ada apa-apa. Okay, bawah. Mesti bawah ada apa-apa kan. Ada sudu ke, ada tu ke. Untuk, korang tahu tak yang tarik-tarik tu kan ada tali. Sebab dia tak ada tali lagi kan. So dia macam ni lah. Okay,
Siacil dua. Ha, tu tali dia. Kita dah jumpa tali dia. Ni apa? Macam pelik je ni apa. Ni guys, tengok ni. Ni tali dia. Tali untuk tu. Ni kat sini pun ada tulis Mami Hana. Tapi dragon tak ada. Tak apa, tak ada dragon tak apa. Wow, so ni ada dua jenis lagi. Ada satu kat atas, satu lagi kat bawah. So kalau Allah. Kalau korang nak dapat ambil apa nama dia punya ni, kalau dah beli, korang buka je kat bawah sekali ni. Nanti adalah. Korang jangan buka yang ni pula. Yang ni kat sini tak ada apa-apa pun. So kita tutup dulu yang ni. Kau nak pasang ke tak? Pasang je lah. Kita pasang Satu kat sini. Satu kat sini kot. Mula kat sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar katanya. 1, 2, 3. Kenapa susah sangat nak ambil ni? Ni dia. Eseh Hana dengan Immune Kids. Korang nak tahu apa fungsi Eseh Hana dengan Immune Kids? Kalau korang perasan lah. Umar ada buat story. Lepas tu makan-makan hari-hari ni. Waktu Umar pergi sekolah. Waktu Umar balik sekolah. Umar makan juga. Korang nak tahu. Dua-dua ni rasa coklat sedap sangat. Lepas tu korang nak tahu apa fungsi Eseh Hana ni. Eseh Hana ni fungsi dia untuk kuatkan minda. Untuk fokus dekat dalam kelas. Lepas tu yang paling bagus ni untuk budak-budak yang ada speech delay. Speech delay tu nak tahu apa? Kanak-kanak yang lambat bercakap lah. Ni bagus sangat untuk korang. Untuk budak-budak macam Umar. Umar budak-budak. Tapi Umar makan lagi untuk fokus dalam kelas pula. Sekarang ni kan musim penyakit. Musim SFND ke musim chicken pop. Paling tinggi sekarang ni SFND lah. Sekarang boleh kena ke orang besar jugalah guys. So yang ni untuk apa yang bercakap tadi lah, dengan untuk antibody, untuk kuatkan antibody kita. So Umar akan makan Eseh Hana. Umar tak nak buka yang baru. Umar ada yang lama ni. Yang bukan yang lama lah, yang sama juga. Tengok ni, sama juga. So rasa dia rasa dia korang tahulah kan. Umar dah banyak kali cakap. Umar tak tahulah kenapa Umar nak cakap banyak kali dia rasa coklat. Walaupun korang dah tahu. Sebab kita makan dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nasib baik tak jatuh. Tengok, kalau korang perasan ada tulisan Mami Hana kat sini. Susah nampak sebab dia macam blur-blur sikit. So, Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan 2 biji sehari ya guys. Sekejap. Satu, 2, 3. Allah, dekat. Allah, Esa. Ni pula pencil case pula guys. Pencil case. Kau tahu lah untuk letak bukan letak Eseh Hana. Untuk letak pensel semua, pemadam semua. Kita ada pencil case. Sama juga Dragon. Sekarang kan Mami Hana kan ada buat yang baru, Dragon. Banyak sangatlah Dragon ni. Terima kasih Mami Hana tu sebab bagi Umar Dragon punya koleksi ke apa. Tak tahulah. Korang tengok ni. Ni pun sama macam apa nama dia? Pensel macam bekal tadi. Dia rasa macam kulit-kulit ular lah. So kita akan buka. Satu-satu. Dia ada berapa zip? 1, kosong. Memanglah kosong sebab takkanlah letak apa-apa pula. Takkanlah Mami Hana nak letak pensel tu mah. Okey, 1 dia ada 1 zip, 2 zip dan 3 zip. Banyak zip dia. Kita macam ni untuk letak pen ke. Lepas tu yang ni pula untuk letak pensel, untuk letak barang-barang gam ke. Yang ni pula untuk letak pemadam dengan pembaris. Gempak kan. So ni, bagilah korang tengok sikit. Sekejap, kita belum lebarkan. Tengok buat puas. Dia soft you guys. Kita nak tarik zip tu dia macam smooth sikit. Masalah tarik patutlah kita semua. Korang dengar ni. Smooth, sangat smooth tu macam kita boleh macam. Next product pula. Kita dah settle dengan pencil case. So sekarang next product. Okay, jom. Rasa tak ada benda lain dah ni. Rasa macam backward. Sebab ada besar. Allahu Akbar. Besarnya. Sekejap, kita buka plastik dulu. Nanti korang tak. Nanti kuat sangat pula plastik dia. Allah. Tengok, korang pun tak dengar macam apa. Get out. Plastik ni bunyi kuat sangat. Plastik tu tak relax guys sebab
Wah, okay, kita bagi lebarkan sikit je guys. Tada! Kita pun boleh rasa macam kulit ular. Walaupun dia dragon, Mak cakap kulit ular cantik. Mak bagi korang tengok sikit. Cantik kan? Mak macam nak dia macam buat live pula nak buat macam ni. So kita akan tengok ada zip, ada berapa zip dengan dalam dia. Okay, ni yang pertama. Allah, luas dia. Besar ni. Mak boleh letak Amanda, kepala Amanda dekat dalam ni. Tu ni. Luas. Okay, next pula adalah kedua. Tadi ketiga, sebab tu mau buka atas sekali dulu ni. Okay, ada kedua zip. Allah. Sebaik tak jatuh. Ni macam beg sekolah rumah yang lama, besar je. Ni belum lagi yang paling besar. Yang paling besar ialah yang ketiga. Allah, ada lagi besar. Ada, okay, yang ni ketiga pula. Jom. Oh my god, kan dia besar lagi. Tapi dia macam, sepatutnya yang paling kecil ni duduk kat bawah sekali. Tapi mau pelik, kenapa dia duduk kat atas sekali Okay, ni kecil. Ada satu lagi, ada 4 zip ni. Satu, ni tempat letak barang-barang yang besar lah. 2, 3. Wish, banyaknya. Mak nak try masuk dalam beg ni, muat tak? Muat lagi kepala rumah. Guys, tengok ni. Dia ada ni sekali. So, kita boleh buka, kita boleh letak barang-barang, file ke apa ke. So, kita tengok ada lagi tak. Kalau ada next product, makan. Itulah, jom tengok ada next product ke tak. Next product ada ialah kotak. So, dah tak ada produk dah. So, ini saja guys untuk kali ni. Korang jangan lupa like, subscribe, on notification. Terima kasih sebab tengok video Umar yang ni tau. So, sekejap Umar susun dulu. Sekejap guys. Ada yang jatuh-jatuh ni pula. Susun dulu. Untuk thumbnail video ke. Okay, jom. Kita ada lagi. Mana yang sana semua? Sini ke?